Selamat datang ke Bedah Sains. Lihatlah raksasa ini. Sayap pengebom strategi ini tidak sepatutnya melentur sebegitu rupa. Secara logik visual, ia kelihatan seperti satu kesilapan struktur yang bakal membawa bencana. Namun lengkungan ekstrim sehingga 5 meter ini bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah satu-satunya sebab mengapa pesawat ini tidak hancur berkecai di udara. Bayangkan sebuah bangunan 8 tingkat yang melentur ditiup angin tanpa retak. Itulah skala fizik yang kita bincangkan di sini. Hari ini kita akan membedah keanjalan aeroelastik yang membolehkan rangka pesawat dari era 1950-an ini bertahan lebih lama daripada jet pejuang komposit moden yang jauh lebih canggih. Bagaimana sebuah mesin yang direka menggunakan mistar hitung atau slide rule tanpa bantuan komputer super boleh menahan daya G yang akan merobek kerangka pesawat moden. Ramai menyangka kekerasan bermaksud kekuatan. Tetapi bagi B-52, kekakuan adalah musuh maut. Kita sedang melihat rangka keluli krom molybdenum dan ribuan rivet tahan lesu yang membolehkan Big Ugly Fat Fellow ini terus terbang. Ini bukan sekadar kejuruteraan, ini adalah satu bentuk seni anatomi mekanikal yang memanipulasi hukum bahan. Bayangkan anda berada di kokpit meredah gelora udara ganas di ketinggian 50,000 kaki. Setiap hembusan angin adalah tukul gergasi yang memukul fuselage. Satu kesilapan pengiraan dan spar sayap akan patah seperti kaca. Mari kita selami rahsia yang menjadikan B-52 ini abadi. Mari kita bandingkan ngeri visual ini. Hujung sayap B-52 boleh terpesong secara menegak sehingga 17 kaki dari kedudukan statiknya. Jika sayap Boeing 787 atau Airbus A350 cuba melakukan gimnastik radikal ini pada kelajuan subsonik, struktur kompositnya mungkin akan mengalami delaminasi katastrofik. Inilah konsep aeroelastik. Pada ketinggian kruis, udara sangat nipis tetapi gelora udara atau turbulence boleh berlaku secara tiba-tiba. Sayap ini bertindak sebagai penyerap hentak gergasi. Ia bukan melawan angin, ia menari bersamanya. Tenaga kinetik dari gelora udara perlu pergi ke mana-mana. Jika sayap itu kaku, tenaga itu akan dipindahkan terus ke fuselage, menggoncang kru dan struktur utama sehingga retak. Dengan melentur, sayap menukarkan tenaga hentaman itu kepada tenaga keupayaan elastik sementara. Rahsianya terletak pada spar atau rasuk utama. Ia bukan satu batang logam pepejal yang mati. Ia direka dengan toleransi untuk berpintal. Fikirkan ia seperti tulang belakang ular, bukan batang penyapu. Semasa Boeing mereka bentuknya pada awal 50 koron, mereka tidak mempunyai simulasi komputer untuk memodelkan kegagalan mikroskopik. Jadi, mereka menggunakan prinsip kejuruteraan berlebihan atau over-engineering. Mereka membina margin keselamatan yang tidak masuk akal. Sekarang, mari kita bedah bahan sebenar, keluli krom molybdenum 40130. Ini bukan aluminium tin minuman ringan. Ini adalah alloy yang mempunyai nisbah kekuatan kepada berat yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, ia mempunyai limit kelesuan yang sangat tinggi. Dalam metalurgi, terdapat titik di mana logam akan bengkok dan tidak kembali ke bentuk asal. Ini dipanggil ubah bentuk plastik. Sayap B-52 beroperasi di zon elastik yang sangat luas sebelum mencapai titik bahaya ini. Kenapa krom molybdenum? Kerana ia boleh dikimpal dan dirawat haba untuk kekerasan tanpa menjadi rapuh. Bahan komposit moden seperti serat karbon sangat kuat, tetapi apabila ia gagal, ia meletup atau pecah berkecai secara tiba-tiba tanpa amaran. Logam bercakap dengan jurutera. Sebelum ia gagal, ia akan menunjukkan retakan mikro atau regangan. Komposit sering menyembunyikan kerosakan dalaman sehingga terlambat. Sifat jujur keluli inilah yang membolehkan pesawat ini diselenggara selama 70 tahun. Kulit pesawat ini juga unik. Ia bukan sekadar penutup, ia adalah stress skin. Kulit aluminium ini menanggung sebahagian beban kilasan. Apabila sayap melentur ke atas, kulit bahagian atas memampat dan kulit bawah meregang. Pernahkah anda melihat kulit B-52 yang berkedut ketika di darat? Itu bukan kecacatan, itu adalah buckling yang disengajakan. Apabila terbang dan sayap melentur ke atas, kedutan itu akan tegang dan menjadi licin memberikan kekakuan aerodinamik maksimum. Walaupun keluli ini kuat, musuh utamanya adalah kakisan. Lapisan perlindungan zinc kromat dan primer epoksi adalah wira yang tidak didendang. Tanpanya, rangka ini sudah lama menjadi debu oksida besi. Jurutera Boeing menggunakan faktor keselamatan 1.5, bermakna setiap bahagian dibina untuk menahan 150% daripada beban maksimum yang dijangkakan dalam senario terburuk. Dalam era digital yang mengoptimumkan setiap gram berat, pendekatan berat vertebal ini sudah jarang ditemui. Getaran dari 8 enjin turbojet asal J50 mencipta resonans harmonik yang boleh melonggarkan gigi anda. Rangka keluli ini mempunyai sifat redaman dalaman yang menyerap frekuensi ini lebih baik daripada alloy aluminium ringin.
Dari suhu panas padang pasir 40 darjah Celsius ke suhu beku 50 darjah di stratosfera, pengembangan dan pengecutan haba adalah ekstrim. Reka bentuk B52 membenarkan komponen bernafas, mengelakkan retakan tegasan haba. Mari kita beralih dari bahan ke struktur tulang rusuk mekanikal. Di dalam sayap terdapat siri ribs yang memberikan bentuk aerofoil, tetapi ia bukan sekadar pembentuk, ia adalah penyalur beban. Ini adalah konsep wet wing. Hampir keseluruhan ruang dalam sayap adalah tangki bahan api. Ini bukan sahaja untuk penyimpanan. Berat bahan api ini memainkan peranan fizik yang kritikal dalam mengurangkan stres pada pangkal sayap. Fikirkan begini, daya angkat menolak sayap ke atas, berat fuselage menarik ke bawah, ini mencipta momen bengkok yang besar di pangkal sayap. Dengan menyimpan ribuan liter bahan api di dalam sayap itu sendiri, berat bahan api menolak ke bawah melawan daya angkat tersebut. Fenomena ini dipanggil inertial relief. Tanpa bahan api di sayap, struktur pangkal sayap perlu 2 kali ganda lebih tebal dan berat untuk menahan daya angkat. Inilah jenius reka bentuk yang ringkas tetapi efektif. Tetapi cecair bergerak untuk mengelakkan bahan api menghempas dinding sayap dan menyebabkan ketidakstabilan, terdapat injap sehala dan baffles dinding berlubang yang memperlahankan pergerakan cecair. Ia bertindak seperti pemecah ombak di dalam tangki. Lihatlah permukaan luarnya, ribuan bintik kecil. Ini adalah rivet. Tidak seperti kimpalan yang mencipta zon panas varapuh, rivet membolehkan sedikit pergerakan mikro antara panel. Ia membenarkan pesawat ini mengeliat tanpa koyak. Setiap kali B52 masuk ke depot penyelenggaraan, ribuan rivet ini diperiksa. Jika lubang rivet menjadi bujur akibat geseran berdekad-dekad, ia digerudi semula kepada saiz lebih besar dan rivet baharu dipasang. Ini adalah proses pembaharuan selular mekanikal. Bahagian ekor B52 pernah menjadi titik kegagalan dalam model awal. Ekor menegak yang terlalu tinggi menyebabkan beban kilasan melampau. Model G dan H memendekkan ekor ini satu contoh evolusi struktur berdasarkan kegagalan dunia sebenar. Roda pendaratan B52 juga unik, ia boleh dipusingkan. Ini membolehkan pesawat mendarat dalam keadaan crabbing atau sengit ketika angin lintang, menjaga struktur fuselage daripada dipulas oleh daya gezeran tayar yang ganas. Di sepanjang bahagian atas fuselage terdapat longerons tulang belakang utama yang menghubungkan bahagian kokpit ke ekor, menanggung beban tegangan apabila pesawat mendongak. Kegagalan di sini bermaksud pesawat patah dua. Kini kita masuk ke zon tempur. Apakah yang berlaku kepada struktur apabila 32,000 kg bom dilepaskan dalam beberapa saat? Ini adalah mimpi ngeri kejuruteraan perubahan pusat graviti secara tiba-tiba. Apabila beban berat dilepaskan, sayap yang tadinya melentur ke atas kerana menampung berat itu, tiba-tiba ingin melenting lebih tinggi. Struktur perlu menyerap rebound ini tanpa menyebabkan ayunan yang tidak terkawal. Semasa Perang Dingin, misi B52 berubah dari ketinggian tinggi ke penerbangan aras rendah untuk mengelak radar. Udara di aras rendah lebih tumpat dan bergelora. Ini meletakkan beban kelesuan 3 kali ganda pada kerangka pesawat berbanding reka bentuk asal. Untuk bertahan dalam misi aras rendah ini, tentera udara terpaksa menambah straps penguat dan menukar panel kulit kepada alloy yang lebih tahan retak. Pesawat ini berevolusi secara fizikal untuk menahan persekitaran baharu. B52 bukanlah pesawat akrobatik. Had G-nya rendah sekitar 2 perpuluhan hingga 3 perpuluhan G. Namun saiznya yang besar bermakna 2G pada B, 52 menghasilkan daya kilasan total yang jauh lebih besar daripada 9G pada F-16. Musuh sebenar bukan G manuver tetapi gas load beban angin. Angin lintang 100 km, G yang memukul sirip ekor gergasi itu mengenakan daya kilasan yang boleh memutar fuselage seperti kain perah. Enjin digantung pada pylon di bawah sayap. Semasa pecutan atau gelora enjin-enjin berat ini berayun. Pylon ini adalah fuse mechanical, ia direka untuk patah dan menjatuhkan enjin jika getaran menjadi terlalu bahaya demi menyelamatkan sayap. Jika kita membina B52 hari ini menggunakan komposit sepenuhnya, ia mungkin lebih ringan. Tetapi adakah ia boleh dibaiki di lapangan terbang terpencil dengan tukul dan kepingan logam? Kemudahan pembaikan struktur logam adalah aset strategik. Struktur ini juga melindungi manusia. Dalam penerbangan panjang 30 jam, getaran frekuensi rendah boleh meletihkan kru. Keanjalan sayap menyerap banyak hentakan kasar menjadikan perjalanan lebih lancar berbanding pesawat yang terlalu kaku. Menjelang 2026, enjin baharu Rolls-Royce F130 akan dipasang. Enjin ini lebih berat sedikit dan mempunyai kedudukan yang berbeza. Ini mengubah keseluruhan dinamik getaran sayap. Jurutera kini sedang mengira semula flutter aeroelastik. Bagaimana kita tahu ia selamat untuk terbang sehingga tahun 2050 dengan digital twin?
Setiap inci pesawat diimbas dengan laser untuk mencipta model maya yang tepat, membolehkan kita meramal keretakan sebelum ia wujud. Ironinya, reka bentuk kuno ini adalah platform terbaik untuk senjata masa depan. Peluru berpandu hipersonik adalah besar va berat. B-52 mempunyai hardpoints va kelegaan tanah yang tidak dimiliki oleh pesawat halimunan moden. 3 generasi juruterbang datuk bapa va cucu mungkin menerbangkan kerangka pesawat yang sama. Ini bukan lagi sekadar mesin, ia adalah warisan ketahanan metalurgi yang melangkaui jangka hayat manusia. Dari keluli krom molybdenum yang mulur hingga ke sayap yang melentur seperti dahan pokok, B-52 membuktikan bahawa dalam kejuruteraan struktur, kelangsungan hidup bukan milik yang paling keras, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Reka bentuk tahun 50-an manakah yang anda rasa mampu bertahan 100 tahun lagi? Tuliskan di ruang komen. Jangan lupa langgan Beda Sains untuk lebih banyak analisis anatomi mesin yang mendalam. Terus bertanya. Mari kita kembali sedikit. Kita belum bercakap tentang wing box. Ini adalah teras kekuatan sayap kotak segi 4 tepat yang terbentuk antara spar depan va belakang. Ia adalah komponen yang menanggung daya kilasan. Apabila aileron bergerak, ia memulas sayap. Jika kotak sayap ini tidak cukup kaku secara kilasan, sayap akan terpulas terbalik menyebabkan kawalan terbalik yang maut. B-52 mengimbangi kelenturan menegak dengan kekakuan kilasan. Ketebalan kulit aluminium pada pangkal sayap boleh mencapai ketebalan beberapa sentimeter tetapi menipis sehingga senipis cardboard di hujung sayap. Ini adalah pengoptimuman berat analog yang dilakukan dengan tangan. Bagaimana mereka membuat kulit yang menipis ini? Proses chemical milling. Mereka mencelup panel aluminium ke dalam asid untuk memakan logam yang tidak diperlukan, meninggalkan corak ketebalan yang tepat tanpa tegasan mekanikal. Sistem pendaratan kuadrisikal menyebarkan berat pesawat yang besar ke atas landasan. Ini mengurangkan point load pada struktur fuselage, membolehkan kerangka yang lebih ringan di bahagian tengah. Kawasan paling kritikal adalah di mana logam berbeza bertemu keluli va aluminium. Ini mencipta bateri galvanik yang menyebabkan kakisan. Jurutera menggunakan pemisah kadmium va silen khas untuk menghentikan perang kimia ini. Kokpit B-52 adalah sangkar tekanan. Tingkap-tingkap kecilnya bukan kerana gaya tetapi struktur. Lubang besar melemahkan tiub tekanan. Bingkai tingkap yang tebal menyalurkan beban di sekeliling kaca. B-52 mempunyai kerusi lenting yang menembak ke atas va ke bawah. Lubang-lubang hatch ini adalah titik lemah struktur yang memerlukan pengukuhan rangka yang masif di sekelilingnya. Bukan hanya logam tetapi saraf. Kabel elektrik berbatu-batu panjang perlu melentur bersama sayap. Jika kabel terlalu tegang, ia akan putus apabila sayap melentur 5 meter. Kabel dipasang dengan slack atau kelonggaran yang dikira. Paip hidraulik tekanan tinggi juga menggunakan penyambung fleksibel va gelung pengembangan untuk menyerap pergerakan struktur tanpa kebocoran. B-52 tidak menggunakan aileron untuk membelok pada kelajuan tinggi tetapi spoilers di atas sayap. Ini mengelakkan sayap daripada terpulas yang boleh berlaku dengan aileron konvensional pada sayap aeroelastik ini. Setiap kali pesawat mendarat va berlepas, itu adalah satu kitaran tekanan. Fuselage mengembang va mengecut seperti belon. B-52 telah melalui puluhan ribu kitaran ini. Struktur dek atas, di mana juruterbang duduk, sebenarnya berasingan sedikit dari dek bawah untuk membolehkan pergerakan relatif. Ini mengurangkan pemindahan getaran va bunyi. Semasa mendarat, payung terjun brake dikerahkan. Daya tarikan ke belakang pada ekor adalah imens. Struktur penyambung payung terjun ini diikat terus ke tulang belakang utama pesawat. Enjin bukan sahaja digantung, ia diasingkan dengan getah peredam. Tanpa ini, frekuensi tinggi turbin akan meretakkan aluminium sayap dalam masa beberapa jam sahaja. Jurutera memilih alloy dengan bijak. Aluminium 7075 sangat kuat tetapi rapuh, digunakan untuk bahagian atas sayap. Aluminium 2024 lebih tahan kelesuan, digunakan untuk bahagian bawah sayap. Beberapa bahagian kawalan menggunakan alloy magnesium untuk ringan, namun magnesium mudah terbakar va terhakis. Penyelenggaraan moden sering menggantikan bahagian ini dengan aluminium moden untuk keselamatan. Walaupun kuno B-52 menggunakan struktur sarang lebah logam pada panel kawalan untuk kekakuan tanpa berat, ini adalah pendahulu kepada panel sandwich composite moden. Falsafah fail-safe. Jika satu spar patah, beban akan dipindahkan ke spar bersebelahan tanpa pesawat jatuh. Reka bentuk berbilang laluan beban adalah kunci keselamatan B-52. Berbeza dengan Safe Life, B-52 diuruskan dengan damage tolerance. Kita anggap retakan sudah wujud, va kita pantau pertumbuhannya. Selagi ia di bawah hard critical, pesawat boleh terbang.
AIS adalah pembunuh. Berat AIS pada sayap yang luas ini boleh mencapai ribuan kilogram. Sistem anti-AIS harbor menyalurkan udara panas enjin melalui saluran di tepi hadapan sayap untuk mencairkannya. Di aras rendah, burung adalah ancaman. Kaca kokpit wa tepi hadapan sayap diperkuat untuk menahan hentaman burung seberat 2 kg pada kelajuan 400 knot tanpa tembus. Kadangkala pendaratan adalah kasar. B-52 boleh melantun. Struktur gear pendaratan perlu menyerap tenaga ini tanpa memindahkannya ke spar sayap utama yang boleh menyebabkan keretakan serta-merta. Apa jadi jika flap di sayap kiri turun tapi kanan tidak? Ini mencipta momen guling yang ganas. Struktur sayap mesti cukup kuat untuk menahan pergaduhan aerodinamik ini sehingga juruterbang membetulkannya. Satu kelebihan unik, kita ada banyak penderma. Pesawat lama di Boneyard, Arizona menjadi sumber alat ganti struktur yang sudah tidak dikeluarkan lagi. Kanibalisasi adalah sebahagian daripada strategi ketahanan. Hidung pesawat telah diubah suai berkali-kali untuk radar baharu. Perubahan bentuk hidung mengubah aliran udara ke atas fuselage memerlukan penilaian semula getaran aeroakustik pada kulit pesawat. Pylon senjata luaran yang baharu membolehkan beban lebih berat. Ini bermakna titik sambungan di bawah sayap perlu diperkukuhkan dengan plat titanium untuk menanggung momen inersia tambahan. Menggantikan instrumen analog berat dengan skrin digital ringan sebenarnya mengubah pusat graviti. Pemberat kadang-kadang perlu ditambah untuk mengekalkan keseimbangan pesawat. Bandingkan dengan B-1B Lancer yang mempunyai sayap hayun. Mekanisme angsel sayap B-1B adalah titik tekanan yang sangat kompleks dan mahal untuk diselenggara. Sayap tetap B-52 walaupun ringkas adalah lebih tahan lasak untuk jangka masa panjang. B-2 Spirit adalah sayap terbang kompozit. Ia sangat kaku. Jika ia mengalami kerosakan struktur, pembaikannya memerlukan ketuhar autoklav gergasi. B-52 boleh dibaiki di bawah matahari terik. Walaupun subsonik, aliran udara di atas sayap boleh mencapai kelajuan supersonik, mencipta gelombang kejutan. Ini menyebabkan Mach-tak hidung menjunam. Struktur ekor perlu sangat kuat untuk menarik hidung naik melawan daya ini. Reka bentuk sayap yang tebal ini mempunyai rintangan yang tinggi, tetapi ketebalan itulah yang memberikan ruang untuk struktur spar yang tinggi, memberikan kekuatan momen inersia yang kita bincangkan tadi. Mencuci B-52 adalah kritikal. Debu garam adalah ejen kakisan. Ia memerlukan ribuan liter air. Kebersihan adalah sebahagian daripada integriti struktur. Teknik NDT seperti arus pusar dan ultrasound digunakan rutin. Juru teknik mencari retakan di bawah cat tanpa perlu mengikis cat tersebut. Nama gelaran BUFF sebenarnya adalah satu penghormatan kepada ketahanannya. Ia gemuk kerana ia mempunyai banyak redundansi struktur. Ia hodoh kerana fungsi mendahului rupa. Enjin baharu F130 akan datang dalam port yang direka semula. Port ini akan diletakkan lebih tinggi dan ke hadapan untuk mengelakkan isu flutter. Ini adalah kejuruteraan aeroelastik abad ke-21 pada kerangka abad ke-20. Sistem senjata moden memerlukan banyak kuasa elektrik. Enjin baharu juga bermakna generator baharu. Kabel kuasa di dalam sayap perlu dinaik taraf untuk membawa voltan lebih tinggi tanpa mencairkan penebat. Dalam dunia siber yang rentan kepada penggodaman, sistem kawalan penerbangan B-52 yang menggunakan kabel vakerik fizikal adalah kebal daripada virus komputer. Anda tidak boleh menggodam kabel keluli. Mengekalkan B-52 adalah jauh lebih murah daripada membina pengebom baharu. Struktur yang sudah dibayar 60 tahun lalu memberikan pulangan pelaburan terbaik dalam sejarah ketenteraan. B-52 direka untuk perang nuklear. Ia mempunyai pelindung haba dan struktur yang tahan terhadap EMP. Elektronik moden mungkin hangus, tetapi sistem hidraulik mekanikal B-52 akan terus berfungsi. Juruterbang B-52 perlu kuat. Menggerakkan yoke memerlukan tenaga fizikal yang sebenar untuk melawan daya aerodinamik pada permukaan kawalan yang besar. Ini adalah hubungan fizikal terus antara manusia dan mesin. B-52 mempunyai brek udara yang sangat besar di fuselage belakang dan sayap, membukanya seperti membuka payung di dalam taufan. Struktur angsel perlu menahan daya seretan yang luar biasa. Jangan lupa roda kecil di hujung sayap. Apabila penuh bahan api, sayap melentur ke bawah sehingga roda ini menyentuh tanah. Ia menyokong berat sayap semasa di darat. Pesawat komersial direka untuk keselesaan dan kecekapan. B-52 direka untuk misi. Ia tidak mempunyai tingkap penumpang yang melemahkan struktur fuselage. Ia adalah tiup tekanan yang lebih tulen dan kuat. Falsafah Boeing tahun 50 adalah buat ia kuat, buat ia mudah. Tiada bentuk kompleks yang sukar dibina. Fuselage B-52 pada asasnya adalah kotak dan silinder. Kesederhanaan geometri adalah rahsia kekuatan.
Ujian senjata hipersonik ARRW membuktikan kerangka ini masih relevan. Struktur pylon diperkukuh untuk menahan pelancaran roket pada kelajuan Mach tinggi dari bawah sayap. Ada gurauan mengatakan juruterbang terakhir B-52 belum lagi dilahirkan dan apabila B-2 Spirit terakhir dibawa ke muzium, B-52 akan menerbangkannya ke sana. Ingatlah imej sayap yang melentur 5 meter itu. Itu bukan kelemahan, itu adalah kehidupan. Dalam kejuruteraan, sesuatu yang tidak boleh bengkok akan patah. B-52 memilih untuk bengkok. Rangka keluli krom molybdenum ini adalah monumen kepada era metalurgi yang agung. Ia adalah bukti bahawa bahan lama masih mempunyai tempat di masa hadapan. Keupayaan untuk diubah suai modularity adalah kunci. Kerana ia diperbuat daripada logam varivate, kita boleh memotong, menampal dan menyambung bahagian baharu. Kita tidak boleh melakukan ini dengan mudah pada struktur komposit monolitik. Matahari mungkin terbenam untuk pesawat lain tetapi untuk B-52, fajar sentiasa menyingsing. Ia akan terus terbang sehingga tahun 2050-an mungkin lebih lama. Terima kasih kerana menyertai bedah siasat struktur ini. Sains bahan, fizik aeroelastik dan kejuruteraan berani mati semuanya dalam satu pakej. Dalam episod akan datang, kita akan melihat bagaimana kapal selam nuklear menahan tekanan air di kedalaman yang menghancurkan tulang. Jangan ketinggalan. Ini adalah bedah sains, kami membelah mesin untuk memahami jiwanya. Saya si penanya, jumpa lagi.